Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah Negeri di bawah Bayu. Ini adalah malam terakhir Liga Super Malaysia 2025-2026 buat Sabah serta Terengganu. Dan malam ini juga malam penghargaan untuk satu legenda yang sudah bersama skuad Radu Tatap Radu ini dari 2022, yakni Khairul Fahmi Cik Mat. Dan positif sudah pastinya dimaukan oleh kedua-dua pasukan ini. Cifuentes terlepas di sebelah kanan, dapatkan Jafri, antaranya sekali lagi terlalu kuat, yang akan diambil oleh Bumipa. Ini dia Duye Ljubic, Ferguson sedikit saja meninggi, namun itu peluang dengan potensi tertinggi untuk meletakkan Sabah di depan. Ya, pergerakan di belakang sebelah kanan ada antara berlaku di kawasan tengah. Pashambe Jaya Bridge melepasi satu antara Yan Mabela. What a save! Khairul Fahmi Cik Mat. Usia hanyalah angka apabila anda memperkatakan tentang penjaga gol ini. Ini penjaga gol berpengalaman, Aiman. Dia dapat melihat ketika pergerakan ini berlaku. Tadukah Yan Mabela betul-betul berada di kawasan laluan Khairul Fahmi di kawasan tengah. Kita lihat tepat. Jagaan daripada Khairul Fahmi juga tepat. Bukan dengan sepakan percuma. Safwan Mazlan. Satu lagi tindakan menyelamat dari Khairul Fahmi yang cuba diuji dari jarak yang cukup luar biasa. Ada Gary Severobat, Cifuentes sudah masuk ke dalam. Jafri antara Boyd Tierney. Itu percubaan dan peluang ketiga buat Fergus Tierney. Teamwork baik bergerak di sebelah kanan. Gary dan Jeffrey Chu antara tepat kepada Tierney. Mungkin sedikit lewat dia mengalihkan ataupun cuba mengalihkan bola di bahagian sebelah kiri. Teknik sasar jauh. Castaner terlepas dari dua, Jermaine Castaner. Oh, itu adalah kualiti individu yang luar biasa. Hampir saja 1-0. Ketika dia cuma bola 1-2 pemain. Dan step yang ketiga adalah melakukan khidmatan. Cuba melakukan satu roulette, tapi ini bukan baik. Ini Yan Mabela. Dan Yan Mabela buat kali kedua mungkin cuba melepasi Khairul Fahmi. Masih lagi belum dikeluarkan carry apabila akhirnya dia mengantar ke tengah. Ini kita lihat ketika Yan Mabela membuat sedikit tapping, Khairul Fahmi keluar. Masih lagi antara 1 lawan 1. Cuba merebahkan madam menutup ruang, itu yang lebih penting. Kerana kedudukan Khairul Fahmi, dia tidak keluar ataupun tidak balik ke belakang, tapi malah menekan sedikit ruang. Tarang rendah ini boy. Fakhrul Iman cuba masuk. Fakhrul Iman mendapatkan sepakan penjuru. Hanya buat kali kedua. Ya, dia ada ruang. 1 lawan 1, cuba buat lecek. Puan Imam Shoaib ingin merembat dari luar kawasan penalti. Beliau juga ingin menguji kecekapan Khairul Fahmi Cik Mat. Kita sasar sebelah kanan Khairul Fahmi. Makyudin. Ahmad Shoaib menanti di seberang sana. Akram Ainan, 1-2 itu menarik. Shervoni Ahmad Shoaib untuk akhirnya meletakkan Terengganu di depan. Perubahan yang membawa impak buat Terengganu di 10 minit terakhir. Dan ia hadir dari bangku simpanan, Shervoni Ahmad Shoaib. Kita lihat pergerakan ini berlaku ketika dia terima bola one touch. Akram membuat lorongan. Tampanan bola pertama masuk di ruang scoring area yang lebih terbuka.
Melihat kedudukan Khairul Fahmi yang masih lagi menunggu untuk menutup ruang. Apabila mereka memerlukan sesuatu yang lebih istimewa, kedatangan jaringan ketiga musim ini sejak menyertai Terengganu di Liga Super. Satu antara tandukan bagaikan satu pintasan pantas dari Chris Marlon Ondong, namunnya meninggi. Sedikit terakhir buat Khairul Fahmi Cik Mat. Ya, sebagai penjaga gol berpengalaman, pengaruh dia masih lagi besar dalam pasukan Sabah. Dan kedudukan dia sebagai pemain senior juga banyak membantu pasukan Sabah. Dan antara persembahan terbaik juga berlaku pada malam ni. Kita menyaksikan aura Apex treble itu, treble Khairul Fahmi itu pada babak pertama sebelum akhirnya terpaksa akur pada minit ke-81 kepada Mabat Shoaib. Taman aksi untuk Liga Super buat Sabah dan juga Terengganu dari Stadium Likas. Sabah 0, Terengganu 1.